Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, tamanya dan selama-lamanya kita memanjat syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan keizinannya dan inayahnya serta kudratnya dan iradanya dapat kita bersama-sama pada pagi ini bagi meneruskan pengajian kita di dalam kitab kita ni, Kitab Al-Iman. Pagi ni kita ada sikit lagi tak baca dalam muka surat 76. Muka surat 76 beriman dengan Nabi, beriman dengan malaikat. Ketika seorang musafir sesat jalan, ketika jahiliah sedang bermaharajalela dalam masyarakat, hingga jadilah seorang mukmin itu sebagai seorang dagang di dalam negerinya dan di kalangan kaum keluarganya. Ia menghadapi penentangan, kata-kata senda dan halangan daripada mentaati Allah dan mengamalkan ajarannya. Di waktu sesak dan di waktu dagang yang seperti ini, mukmin itu mendapati dirinya ditemani oleh malaikat. Ia menyabarkannya, menetapkan hatinya supaya terus bertegak di atas jalan kebenaran. Maknanya bahawa kita ni duduk atas dunia Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bermusafir. Bila musafir ni dia banyak ujian dan dugaan. Sebab tu Allah uji kita ni dengan berbagai-bagai ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah uji kita pertama dengan rasa takut, wal khauf wal ju', lepas tu dia rasa lapar. Mana-mana rasa takut walaupun sikit, nama dia ujian. Mana-mana rasa lapar walaupun sikit, nama dia ujian. Ujian. Untuk apa Allah beri ujian kepada orang mukmin? Untuk mengangkat darjat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling banyak sekali, makhluk yang paling banyak sekali menerima ujian Allah. Sebab tu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersedia untuk menghadapi ujian Allah. Ujian Allah bukan kebencian Allah. Ujian Allah tanda sayang Allah. Sebab bila kita berhadapan dengan ujian Allah, maka kita semakin dekat dengan Allah. Lagi kuat ujian Allah, lagi dekat dengan Allah. Bila kita terkena saja ujian Allah, kita mengadu, berdoa, merintih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah sebut wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal. Kekurangan harta benda. Mari rasa takut, mari rasa lapar, tak kira macam mana keadaan takut, macam mana keadaan lapar, itu adalah ujian Allah. Dan Allah kurangkan harta kita, daripada banyak jadi sikit, ujian Allah. Yang mana harta kita itu kita tidak habiskan dengan cara yang haram, tapi berkurangan. Sedekah bagi dah, tapi berkurangan. Biasanya dikatakan bahawa bila bersedekah itu rezeki kita bertambah, tapi mengapa aku berkurangan je? Cek-cek tak ada buat benda lain. Nak kata belanja amoy makan malam pun tak ada. Nah, tak ada buat benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada. Kita buat molek tapi berkurangan harta. Kenapa ya? Punya Allah sedang menguji kita. Wal anfus, Allah uji dengan jiwa, dengan kematian. Apa saja kematian. Kucing mati pun
Semua dikira sebagai ujian Allah. Ataupun jiwa yang tidak tenang, perasaan yang serabut, semua itu adalah ujian Allah. Ketika Nabi berhadapan dengan ujian Allah, hati tak tenang, Allah Subhanahu wa ta'ala turun ayat, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak. Nak mengambil iktibar daripada ayat itu, bermakna apabila kita berhadapan dengan getaran jiwa kita, jiwa yang tak tenang, hendaklah kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan hanya mengingati Allah, hati menjadi tenang. Kata Allah minta, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu mohon kepada Allah dengan sabar dan salat. Salat adalah satu amalan yang sangat istimewa. Ketika tuan-tuan berhadapan dengan ujian Allah, pembantunya ialah salat. Salat menenangkan jiwa. Sebab tu Allah sebut wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah sembahyang untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kata orang tak sembahyang ni orang jahatlah, gitulah lebih kurang. Nah, ataupun ada orang sembahyang tapi masuk neraka. Kenapa? Sembahyang dah masuk neraka. Pertama, sembahyang dia lalai dengan Allah. Apa yang dimaksudkan lalai dengan Allah Subhanahu wa taala ialah dia sembahyang tetapi masih lagi beristiqamah di atas kejahatan mereka. Sembahyang tapi tidak terhalang daripada dia buat perkara-perkara yang jahat, perkara-perkara yang dosa tanpa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang mencegah daripada melakukan fahsya dan munkar kepada Allah. Maka sebab itu hati tak tenang. Orang yang hati tenang apabila sembahyang tenang. Serabut, sembahyang pun serabut, sembahyang lagi. Nah, sebab di saat itu Allah menguji kamu untuk mengangkat darjat kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah nak angkat darjat kita. Sebab tu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk yang hebat di sisi Allah. Lagi-lagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan dalil dia kuntum khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah. Batu umat Nabi Muhammad bukan mari saja atas bumi Tuhan. Umat Nabi Muhammad bukan mari hanya untuk makan minum sahaja atas bumi Allah. Umat Muhammad kena ada tanda pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian diri bukan sembahyang saja, bukan mengaji saja, bukan duduk atas tikar sembahyang saja. Apa saja yang dilakukan adalah tanda pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Muhammad. Sebab itu dia tak boleh mari duduk makan minum saja. Mari atas dunia makan minum. Allah sebut walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am annaru maswallahum. Orang kafir ni suruh makan minum, serupa binatang makan minum, tempat duduk dia nya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maknanya umat Muhammad mari mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala beri ujian, wa naqsim minal amwal wal anfus was thamarat, diuji dengan buah-buahan ataupun diuji dengan rezeki, melimpah ruah buah-buahan, makanan. Orang Arab ni kalau buah-buahan ni memang macam itulah. Mana kalau kita tengok buah-buah dia tu buah sedap lah. Sebab kita ni Allah bagi rambutan, durian, langsak, dokong, seronok. Nah, ujian-ujian Allah yang begitu. Jadi di antaranya orang yang mampu berhadapan dengan ujian Allah Subhanahu wa taala,
hanya orang yang sabar saja. Bukan ustaz, bukan tok guru, bukan tok alim, bukan tok imam, bukan tok Bilal, bukan tok Siak, bukan tok Mudim. Bukan. Tetapi orang yang berhadapan, yang boleh berhadapan dengan ujian Allah, ialah orang yang sabar saja. Itu ya. Orang yang sabar. Sabar tu bukan makna sesiapa sahaja yang mampu berhadapan dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tengok orang biasa aja, tapi bila kena ujian Allah Subhanahu wa taala, dia mampu istighfar, doa, wirid, takbir, tahmid, tahlil, takdis kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, balik pada kitab kita balik. Mana dah deh? Kau cakap berapa dah? 76. Di saat kehidupan mereka di atas dunia Allah Subhanahu wa taala ini, sebagai seorang musafir di atas bumi Allah, akan pergi kepada satu tempat yang kekal. Sebab kita ni tidak kekal. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tidak ada satu tempat yang kekal. Tuan-tuan seronok dengan dunia ni, dunia takkan kekal. Tuan-tuan seronok dengan kehidupan tuan-tuan tidak akan kekal. Muda tuan-tuan tidak akan kekal. Tua tuan-tuan tidak akan kekal. Tidak ada sesuatu yang ada di atas dunia ini yang kekal. Yang kekalnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hancur belaka. Cuma di antara dalam perjalanan kehidupan kita itu, yang bersama dengan kita ialah malaikat. Malaikat yang sentiasa membisikkan kepada kita benda yang baik. Bisi benda baik. Tuan-tuan mampu mari sembahyang subuh berjemaah, tu tuan-tuan mampu berhadapan dengan ujian Allah Subhanahu wa taala di atas dunia, kerana tuan-tuan dibisikkan oleh malaikat, sentiasa membisikkan kepada perkara-perkara yang baik. Kalau tidak sebaliknya, melakukan perkara yang jahat, khianat, dusta dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bisikan jin ataupun bisikan syaitan. Qarinu minal jin wa qarinuhu minal malaikah. Kita ada dua qarinah. Qarinah kita ada dua. Satu qarinah yang terdiri daripada malaikat, satu lagi qarinah daripada jin. Malaikat membisikkan perkara baik, jin membisikkan kepada perkara jahat. Bisik. Suka malah bangun pagi dah baca Quran dah, malah bangun pagi dah tak baca Quran lagi, bangun pagi dah tak tahajud lagi, bangun pagi dah sebelum subuh lagi bangun isap rokok dulu. Jangan marah orang isap rokok. Tidak buat amalan-amalan yang boleh mendekatkan diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala dulu. Nak mari semai subuh pun habis 2 batang rokok lah. Bayangkan. Naik semayang sebelah orang bang rokok. Saya minta maaf, saya tak kenal tuan-tuan isap rokok kodok. Tapi janganlah buat macam tu. Duduk sebelah orang semayang subuh, semayang zuhur, semayang asar, bangun rokok. Di antara banguan yang Allah tidak berapa suka. Balik pada cerita. Maknanya tuan-tuan, dalam perjalanan kita itu, di waktu kita menghadapi berbagai-bagai ujian, dalam menghadapi kesesatan, dalam menghadapi kesesatan akidah, yang datang menyelamatkan kita ialah para malaikat. Ini yang Tuhan kita sebut. Balik pada kita. Inilah dia malaikat yang selaku tentera Allah.
yang beribadah kepadanya sebagaimana si mukmin beribadah. Kita semaya, puasa, kita buat amal-amal saleh. Nah, tapi malaikat juga ada amalan dia dengan Allah. Amalan dia dengan Allah ialah melakukan apa yang disuruh oleh Allah untuk mengawali manusia, mengawasi manusia. Itu ibadah dia dengan Allah. Cuma malaikat ni buat apa ya kita kena beriman dengan dia? Sedangkan dia makhluk. Yang kita hanya perlu beribadah adalah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa malaikat yang kita perlu beriman? Serupa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak beriman apa dengan Nabi, dia tu makhluk. Kena beriman dengan Allah. Apa sebab yang kita perlu beriman dengan Nabi? Apa sebab kita perlu beriman dengan malaikat? Sedangkan dia makhluk. Baik kita beriman dengan Allah tu direct. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nak buat macam mana Quran suruh, Allah suruh aku beriman dengan para malaikat, dengan rasul, dengan kita. Dak Allah suruh beriman. Berimanlah, persoalan apa? Apa nak buat persoalan yang kita perlu beriman dengan para malaikat sedangkan dia makhluk? Aku beriman dengan malaikat, aku beriman dengan Allah sekadar mana yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekadar mana yang diizinkan oleh Allah. Setakat tu. Aku tidak sujud malaikat, tapi aku mengimani, meyakini apa yang dibawa oleh para malaikat. Aku beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keseluruhan Nabi alaihi wassalatu wassalam sekadar mana yang diizinkan oleh Allah. Itu. Mengapa perlu kita beriman? Sebab tu mereka itu juga adalah beribadat kepada Allah, menyeru kepada Allah pencipta langit dan bumi sebagaimana si mukmin berbuat. Dia akan berbakti langkah hidup seorang mukmin. Dia berbakti, dia membantu kepada orang-orang mukmin supaya orang mukmin sentiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meneguhkan pendirian. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Kita duduk atas dunia ni, benda paling besar ialah pendirian kita. Pendirian kita tu mesti teguh. Kita tidak jadi seperti lalang muzabzabina baina dzalika la ilaha illa. Mari kau ni kau nak, mari kau ni kuat kau kita pukul ni. Mari kau ni kuat. Mari tengok orang bagi duit 1,000 2,000 ikut dia. Serupa perkara kubur. Orang bagi 1,000 2,000 ikut. Kau nak. Nah, aku tu. Tak boleh terima duit. Orang bagi motor kau, orang bagi apa. Lah ni sedap ismayang, Allahu akbar. Ambil duit. Ambil lah. Tapi ingatlah weh. Okey. Benar lah aku tu. Sanggup tukar pendirian, perjuangan menegak agama Allah dengan hanya sedikit imbuhan duniawi, tidak teguh pendirian. Ini kita belum diuji. Saya belum diuji di saat ini, hari ini. Tapi nak sebut orang mukmin mesti teguh pendirian. Itu yang Nabi ajar. Sebab sifat manusia begitu. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubi ala dinik wa ta'atik. Sebab di satu saat nanti manusia akan berubah. Apabila terima ujian duniawi ataupun ujian ukhrawi. Ujian ukhrawi malah beribadat kepada Allah. Ujian duniawi dengan mata benda keuangan, kesenangan, kebahagiaan wanita yang cantik dan sebagainya. Maka mereka boleh berubah. Orang boleh berubah, tuan-tuan. Kita boleh berubah. Sebab tu Allah hantar malaikat supaya bisikkan dalam hati kita, supaya teguhkan pendirian.
Kita baca doa, ya muqallibal qulub, hei Tuhan yang membolak-balikkan hati. Lepas tu orang dengar, oh apa dia tu kerja? Oh, tahu tukar. Tu sebab tidak teguh pendirian. Tidak yakin apa yang dibawanya, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan hadis Nabi. Tidak yakin dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak yakin dengan Islam itu sendiri, yang menyebabkan kita menjadi, hati kita berubah. Sekejap lalang, sekejap seperti lalang, muzabzabina baina dzalika la ilaha illa. Sebab itu malaikat, kerja malaikat ialah membisikkan supaya kita ini tidak jadi begitu. Yang Allah mari dak sebut, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan duk ikut syaitan. Syaitan tu musuh kamu. Jangan duk ikut syaitan. Syaitan itu musuh kamu. Bukan wala tattabi'il iblis, bukan wala tattabi'is syaitan. Allah sebut jangan ikut syaitan. Iblis tak sebut, sebab dia masa tu dah jadi makhluk yang direjam oleh Allah. Jangan ikut syaitan, kata Allah. Lepas tu kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, minta berlindung daripada syaitan yang direjam. Ada amalan orang kadang-kadang dia muak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, oh cantik. Nah, ada amalan seseorang menguat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, oh comel ni. Ada, saya ingat masa saya kecil dulu dia duk menguat, kita ingat menguat aja, rupa dia lari tular dia, tak boleh nak tutup. Masa tu tak macam mana pergi pukul, masuk. Nak nguak jangan main-main. Siapa nguak, tu halekat kona sikit. Nah, jangan main-main. Ini nguak siapa ke telinga nguak. Menyebut baik di sisi Tuhan, doalah. Malaikat ni dia sentiasa mendoakan kita. Dengan demikian si mukmin itu bukanlah berseorangan dalam perjalanan menuju Allah. Kita bukan seorang. Kalau kita duduk seorang, kita bukan duduk seorang. Seorang pada kita, tapi kita bukan seorang. Dalam perjalanan kita itu ada teman. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan bawa kereta seorang, tuan-tuan jangan rasa tuan-tuan duduk seorang. Ada malaikat dia. Cuma nak berbicara dengan malaikat berbeza dengan berbicara dengan manusia. Tuan-tuan jangan cakap, malaikat buat apa tu? Kau tulis apa kat aku? Tulis elok-elok tau. Dia tak serupa. Nak bercakap dengan malaikat hanya zikrullah. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Itu kalimah yang paling baik. Tuan-tuan, kalau duduk seorang, kalau kita boleh buat macam tu, oh seronoknya. Kalau duduk seorang, kalau kita boleh selawat ke Nabi, oh seronoknya. Nah, subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar. Memenuhi timbangan pahala kitanya, memenuhi timbangan seluruh alam ini. Memenuhi, sebab sebut subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah hanya memenuhi timbangan. Walhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah, Allah. Kita rangkul 3 sekali lah. Memenuhi segala timbangan alam maya Allah Subhanahu wa taala ni penuh pahala kerana kita sebut kalimat itu. Jadi kita tidak seorang, kita tak duduk seorang. Kalau orang kata sunyinya, saya duduk seorang ni sunyi weh, dia tak erti nak buat amalan. Kita duduk seorang lah, senang nak zikir, nak selawat, nak baca Quran. Nah, ni duduk seorang, isap rokok 10 kotak, tengok TV cerita amoy, minum teh, minum kopi, habis bergelas-gelas kopi, tidur, tak terurus, semayang masjid pun tak pergi, semayang jemaah tak tahu ke mana,
Lesh keda. Cakap Arab pula. Kenapa jadi begini? Sebab dia Arab kan. Dia kena cakap Arab. Kenapa jadi begini? Sedangkan seorang dia ada teman dia. Nah, dia ada kiri dan kanan, depan dan belakang. Tapi kita duduk seorang lah, kita malas. Tak tahulah saya sebut ni yang negatif. Kalau tuan-tuan duduk seorang bagus, alhamdulillah. Bolehlah. Duduk seorang boleh habis 1 juzuk, 2 juzuk Quran. Cantiklah. Nah, duduk seorang, anak cucu tak ada, isteri balik kampung. Boleh baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, oh ni nak khatam Quran. Malah ia bersama-sama dengan makhluk-makhluk Allah yang lain yang bukan sedikit bilangannya. Ia bersama-sama dengan para malaikat yang mulia. Serupa orang baca Quran. Ada hadis Nabi sebut apa? Iqra'ul Quran. Bukan. Iqra'ul Quran. Allahumma salli ala Muhammad. Ada itu. Dia kata orang yang membaca Al-Quran. Wah, ada itu. Begini je lah. Saya faham daripada maksud hadis itu, terlupa matan hadis itu. Dia kata kita baca Quran, kita akan bersama. Kalau tuan-tuan baca pagi ni contoh, kita baca pagi ni Quran, lepas tu kita berhenti, kita gilah buat kerja kita. Selagi kita tidak buat perkara dosa dan maksiat yang besar, maka selama itulah kita bersama dengan para malaikat yang membuat kebajikan. Maksudnya kita tak baca Quran, tetapi perjalanan hidup kita itu selagi kita tidak buat dosa dan maksiat dengan Allah, kita ditulis sebagai orang yang membaca Al-Quran. Cuba bayangkan, malaikat buat kerja di bawah pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala, mendoakan pada kita. Kita baca Quran pagi tadi, katalah sebelum mari subuh tadi, sembahyang subuh kita baca Quran dah. Sampai saat ini kita tidak buat dosa lagi. Sampai pukul 10 sekarang pun kita tidak buat dosa lagi. Alhamdulillah, kita terjaga dan terkawal. Sampai tengah hari, sampai petang, sampai maghrib, sampai zuhur, sampai dekat zuhur pun kita alhamdulillah sampai zuhur. Maknanya kita sentiasa ditulis kiraman bararah, gitulah hadis dia, kiraman bararah. Hadis dia saya lupa. Tapi maknanya kita bersama dengan para malaikat yang sentiasa menulis kebajikan terhadap kita. Benar? Bersama dengan para nabi alaihissalatu wassalam, bersama dengan di langit, bersama di langit dan di bumi. Kerana itu si mukmin adalah orang yang paling banyak rakan, mempunyai tempat bergantung yang sangat kuat. Orang mukmin, tempat pergantungan mereka sangat kuat. Dia tak ada. Kalau kita seorang, kalau kita diuji oleh Allah, tuan-tuan, tempat mana kita nak bergantung? Allah. Bukan kita duk pergi ngadu, kose, cerita, mengaru, mikir kalau macam ni aku nak bunuh diri je lah. Ada 2-3 hari lepas, seorang perempuan mesej saya, WhatsApp saya. Dia tak ngaku dia di mana-mana, dia tak, saya tanya nama pun dia tak cakap. Dia cakap, apa ustaz yang perlu saya baca supaya tenang hati saya ini? Saya berhadapan dengan musibah. Saya mengandung sekarang. Suami pula krisis keluarga yang terlalu meruncing. Suami tak layan, pihak keluarga suami pun tak layan. Saya seorang-seorang. Saya anak-anak bersalin dia. Kalau fikir macam ni, dia kata lebih baik saya bersalin, esok saya mati, lebih baik selesai masalah. Saya kata selesai ke masalah bila mati? Kita rasa selesai masalah mati. Dia nak mati ketika bersalin, sebab tak nak berhadapan dengan ujian Allah. Saya kata sabar puan.
Allah bagi ujian ini kadang-kadang ikut pada suami, kadang-kadang Allah bagi ujian kepada kita, isteri kita. Kita dan isteri molek, Allah bagi ujian anak. Allah keluarga molek dah, Allah bagi ujian kawan. Dan Allah tidak akan beri ujian kepada kita selagi kita tidak mampu berhadapan dengan ujian Allah. Kalau kita diberi ujian oleh Allah tu, mampulah tu, cuma sabar sedikit. Wa basyiris sabirin, kata Allah. Nah, wa basyiris sabirin. Kita bergantung tempat yang paling banyak ataupun dahan yang paling kukuh ialah ad-doa. Ad-doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Ujian ni ada nak sebut, kadang-kadang saya pun banyak sangat ujian Allah. 2 tahun, setahun yang lepas, 2 tahun yang lepas berhadapan dengan ujian yang sangat hebat. Tapi memang betul tuan-tuan, kadang-kadang tengah bawa kereta tu mikir, mulanglah lagi tu biar mati. Lalu tepi gaung, kau terkejutlah gaung tu. Nah, kalau kau mati kan selesai masalah. Tengok bisikan-bisikan jahat. Ada kawan saya seorang, dia tengah bawa BMW, masalah dia besar. Geram dia kata dia tumbuk steering kereta tu, patah dia. Oh, saya kata something tu. Jangan main-main. Saya tak sampailah tumbuk steering kereta tu, mahal juga nak beli. Nah, kita kancil je, tak apa. Tapi maknanya tuan-tuan, sampai tahap macam tu. Tapi dia kata pernah Ustaz Ali, dia kata Ustaz, dia kata anak tengah bawa kereta, tengok lori depan tu, fikir, langgar lori biar aku mati. Tapi mikir pula, kalau tak mati, patah kaki saja, cabut telinga saja, sudah lagi terseksa. Yang saya nak sebut ialah pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu jangan tinggal doa dengan Allah. Senjata yang paling hebat orang mukmin ialah doa. Allah sentiasa mendengar doa dan rintihan kita. Ud'uni astajib lakum. Doalah, aku nak bagi kamu ni. Sebab tu orang mukmin kalau tidak berdoa terlalu dosa dengan Allah. Allah malu sangat orang mukmin yang tidak berdoa kepada Allah. Doalah, dapur pun doalah, Allah nak bagi. Cuma Allah tunggu. Hari ni ke, esok ke, lusa ke, tahun depan ke, bila ke, itu terserah kepada dia lah. Sebab kadang-kadang tuan-tuan kena ingat, kita doa apa yang kita nak, tapi Allah beri apa yang Allah nak. Dia tak beri apa yang kita nak, dia beri apa yang Allah nak. Faham tak tu? Faham? Kita nak, Allah tak bagi, tapi Allah bagi hak Tuhan nak. Sebab dia tahu apa yang kita nak sebenarnya. Tapi sebenarnya kita dah rasa kita nak ni, Allah. Contohlah, Tuhan aku nak 1 juta, Tuhan aku nak 1 juta. Tapi Tuhan tak bagi 1 juta, Tuhan bagi benda lain. Nah, Tuhan bagi benda lain. Tuhan bagi akal yang sihat, tidak gila. Tuhan bagi masa untuk dia beribadat kepada Allah. Tuhan bagi masa lagi dia boleh bertahajud di waktu malam. Tahajud ni tuan-tuan, setakat nak sebut nak sebut. Ada setakat ni ada 3. Walaupun banyak, saya nak sebut 3. Yang Allah sebut dalam Al-Quran tapi tak jadi wajib. Allah sebut, tapi orang mukmin kalau dia buat, memang dia besar pahala dia. Pertama, tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Semaya 2 rakaat sebelum masuk subuh. Tu ada dikira tahajud. Pukul berapa yang perlu saya buat? Sekarang ni orang buat pukul 4 pagi tahajud. Tuan-tuan nak bangun pukul 4 pagi ni, tuan-tuan tahajud sejam teleno atas tikar. Sedar-sedar pukul 10 pagi. Bayangkan tahajud main, subuh tak sembahyang. Tuan-tuan bangun pukul 5 pagi. Bangun pukul 5, tuan-tuan standby, ambil sembahyang 2 rakaat. Mandilah supaya jangan mengantuk. Sembahyang 2 rakaat, tuan-tuan sudah dikira sebagai tahajud. Nah, hari-hari boleh tahajud. Hari-hari dapat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala.
Lagilah orang yang suka ke masjid, yang ni nak pergi kerja pula ni kata, hebat. Allah bagi dia. Bukan wajib. Tak ada benda yang wajib pun. Tapi dah Allah sebut dalam Al-Quran, dia nak buat. Yang pertama. Yang kedua ialah wanhar, berkorban binatang. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah akan kurniakan kepada kamu Al-Kautsar. Kautsar ini saya nak ambil satu je pandangan. Kautsar ini ialah telaga yang sangat luas yang berada dalam syurga. Airnya sangat putih, manisnya seperti madu, wanginya seperti kasturi, dan bila diminum tidak akan dahaga sampai bila-bila. Ni Al-Kautsar. Dan di tepi-tepi telaga dia itu terdapat gayung-gayung atau cawan-cawan, kaksun-kaksun yang sangat cantik, yang tertulis namanya masing-masing. Di antara di situ yang ada namanya saya. Tuan-tuan cari sendirilah. Aku tu cakap je. Nak semayang, aku cakap semayang. Mu nak semayang kau, mu tak nak semayang kau, serah padamu lah. Nah, kita tu cakap je. Supaya kita mengaji. Tuan-tuan saya tu cakap je. Tuan-tuan nak jadi baik, kau tak nak jadi baik, lagilah. Mu nak Kautsar, nak kena buat lagu ni. Kalau tak nak, tak semua. Itu je. Sebab tu saya cakap dia Kautsar itu adanya nama saya. Nama tuan-tuan ada ke tak? Cari sendiri. Allah nak bagi Kautsar ini pada dua. Dia masuk tiga lah. Pertama, fasalli li rabbika, sembahyang kerana Tuhan engkau. Rabbika bermakna mukhlisina lahuddin. Rabbika bermakna al-ikhlas, makna dia. Sembahyang kerana Tuhan engkau. Ayat ini ada setengah ulama menyebut bahawa fasalli li rabbika iaitu salat Idul Adha. Tapi jumhur ulama dalam mufassirin mengatakan bahawa semua sembahyang mesti rabbika. Tengok tuan-tuan, dapat ke tak Kautsar? Dapat ke tak Kautsar? Sembahyang. Tapi bukan hanya sekadar mari sujud rokok. Oh, aku sudah dapat Al-Kautsar. Allah sebut laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Tidak dikira kebajikan hanya kamu menghadap ke timur dan ke barat, akan tetapi kebajikan yang sebenarnya kamu beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Fasalli li rabbika. Yang keduanya ialah wanhar. Wanharnya apa? Sembelih binatang. Ni nak gaya haji. Sembelih binatang ada tempoh dia. Tuan-tuan nak berzakat, ada haul dan nisab dia dalam setahun. Tuan-tuan nak sedekah anytime, tak ada haul dan tak ada nisab. Tapi tuan-tuan nak korban binatang, ada tempoh dia dan tidak ada haul dan tidak ada nisab. Ada tempoh dia. Nak korban untuk mendapat Al-Kautsar, tempoh dia ialah 10, 11, 12, 13. Kalau mugi korban pada 15, kamu tak dapat Al-Kautsar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk mengeluarkan 500-600 ringgit di Malaysia. Setahun bekerja nak keluar 500-600 nak carinya Al-Kautsar. Itu di Malaysia. Kalau di Kemboja 300 saja. Saya buat, alhamdulillah, saya buatlah. Sampai saat ni, sampai hari ni saya target 20, alhamdulillah sampai 20 ekor. Jadi saya bertolak pada 6 hari bulan, balik 9 hari bulan, saya pergi sembelih di sana. Saya bawa amanah orang seramai 20 ekor lah, 20 ekor kali 7 lah. Nih,
tu dia, seramai tu saya bawa. Alhamdulillah, sahabat-sahabat tolong sikit sebanyak adalah seekor dua tu ada. Tapi alhamdulillah bawa 20 orang. Tahun lepas saya bawa 12. Tahun dulu sikit lagi sebab orang tak tahu. Tahun 12 ni, tahun ni insya-Allah saya bawa 20 ekor. Saya pergi dalam 4 orang sahabat membantu masyarakat Kemboja. Tuan-tuan di Malaysia ni, tuan-tuan mikir, kalau tuan-tuan mampu 500 600 sila, tafadhal. Fadhal. Cuma jangan jadi mulut cerik-berik. 600 pergi tengok lembu. Apa kebarang lembu? 600 lembu sebesar ini. Oh berat. Tak apa lagi. Tak ada dah pahala korban, tak ada dah. Nah, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, kata Allah. Bukan Tuhan kira darah dan daging itu, yang Tuhan kira ialah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila korban lembu dibahagi 1/3, sedikit mungkinnya 1,5 kilo untuk isteri, untuk keluarga, untuk orang yang berkorban. Tapi dalam korban ni tuan-tuan kena beringat, jangan ada upahnya, jangan ada apanya. Kalau tuan-tuan nak kira orang, oh ramainya orang mari tolong, kita bagilah sikit kerana ngupah, dia jadi haram. Apa? Saya tak nak sebut bahagian hukum-hukum tu. Saya nak sebut kelebihan untuk berkorban. Jadi maknanya tuan-tuan dapat daging 1,5 kilo buat balik ke rumah. Mulut isteri pula cerik-berik. Abang 500 berini je daging, apa ke barang? Barang je mainnya. Lebih baik abang ambil 500 tadi, abang pergi pasar borong, abang beli daging lembu, dapatlah sepohor dah tuan-tuan, sepohor kita boleh makan berapa ramai ahli keluarga kita, daripada abang berkorban 500 dapat hanya 1,5 kilo daging. Tak dapat pahala langsung di sisi Allah. Tapi kalau tuan-tuan mampu buat, fadal. Saya tidak menghalang tuan-tuan untuk buat di sini, tapi sebab saya biasa pergi ke Kemboja, kita tengok masyarakat Kemboja dan sebagainya. Nah, sebab tu saya buat di Kemboja. Buat masalah ni walaupun petani minta, kadang-kadang orang nak pergi buat di India, kadang-kadang macam-macam orang nak buat di Aceh, ada buat di Sabah, Sarawak ada. Tapi saya alhamdulillah, sebab saya memang ada confirm dan insya-Allah kalau tidak matilah, tapi ikut pada umur lambat lagi lah matinya. Nah, insya-Allah betul 6 hari bulan saya bawa lembu. Jadi kalau tuan-tuan berminat, kalau dah tuan-tuan rasa 500 600 banyak tu, tapi iyalah kita pun ada hajat lain nak korban, maka tuan-tuan kata ada 300 masuk, tuan-tuan ambil nombor saya, bagi nama, mesejkan kepada saya, bagi nama, cakap berapa bahagian, bagi nama saya, bagilah nombor akaun. Tuan-tuan percaya, tak percaya tak sah, gitu je lah. Tuan-tuan percaya, tak percaya tak sah. Ni nombor akaun saya, memang nombor akaun saya peribadilah, tapi ada akaun lain. Nah, masuk ni. Lepas tu tuan-tuan masuk akaun, hantar slip dia, ni ustaz saya dah masuk dah akaun. Saya pun berakat, saya Rozali bin Zahari mewakili pihak penama untuk berkorban di Kemboja pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Tu pun jawablah, saya terimalah, selesailah. Kalau rasa berminat. Yang tak ada nombor telefon tu tuan-tuan ambil lah, boleh tak campaign sikit, boleh 019 276 9972. Dah 019 276 9972. Kalau tuan-tuan dah rasa macam tak dan dah nak buat di Malaysia ni, ataupun banyak sangat dah ataupun banyak sangat 500 600, tuan-tuan nak juga mencari Al-Kausar Allah Subhanahu wa taala lillahi taala, tuan-tuan buat di Kemboja. Buat di Kemboja ni satu kelebihan dia tuan-tuan, tuan-tuan tak tengok lembu, tuan-tuan tak tengok daging, tuan-tuan tak tengok darah. Lillahi taala, bagi lillahi taala, ya Allah ni lah. Tolong ni kerja aku ni. Setahun aku buat kerja, aku nak bagi korban. Sebab tuan-tuan berbeza, tuan-tuan bagi 300 pada 15 Zulhijjah, tak dikira korban dah. Nah, tuan-tuan bagi duit, nah hantar ke Kemboja, tolong buat korban weh pada 15 hari bulan Zulhijjah, pahala tidak korban dah, pahala sedekah biasa dah.
Ini di antara yang Allah sebut dalam Al-Quran, yang Allah nak bagi Al-Kausar kepada kita. Binanya kita keluar 600 atau 500, Allah bagi Al-Kausar. Allah kita bagi 500, 600 untuk Kausar, tapi mulut cerek-berek kita yang ada tu, maka tak dapat apa satu pahala. Tapi kita mampu atas kemampuan lah. Atas kemampuan. Kalau tuan-tuan rasa 300 pun tak mampu, tak apalah, biarlah. Lillahi ta'ala. Saya tak mampulah tahun ni. Tak apa, tak ada masalah. Sebab tu saya duk mikir, tuan-tuan, kita pergi kedai makan di kedai Arab pun 100, 200 habis, tuan-tuan. Kadang-kadang tanya berapa? 200. Allah mahalnya. Tak apa mahal, asalkan sedap. Mahal tak apa, asalkan sedap. Kalian lapar pula. Hak ni keluar 300, dapatnya Al-Kausar Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan. Cuma jaga niat kita dengan Tuhan. Niat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan calang-calang. Sebab tu saya kata Allah nak bagi Al-Kausar bukannya payah. Kita semayang konsisten dah semayang. Lepas tu kita berkorban kerana Allah. Nah, aku kerja setahun. Lepas tu saya dah sebut tadi, kalau zakat ada haul dan nisab dia setahun. Dan ada asnaf-asnaf lagi. Ada asnaf yang kita perlu bagi. Nah, dan apa barang-barang yang kita kena keluar? Menatang apa yang perlu kita keluarkan zakat. Kalau tidak pun perniagaan kita emas dan perak, macam mana kita? Ada zakat. Sedekah anytime. Tuan-tuan nak sedekah RM1, sedekah RM2, tiap-tiap bulan tuan-tuan bagi sedekah RM30, tak ada masalah. Bagilah. Nah, tetapi korban tidak haul dan nisab, tidak ada kiraan berapa, cuma tempoh dianya ialah 10, 11, 12 dan 13. Apa yang Allah nak bagi? Al-Kautsar. Yang ketiga ialah inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membenci Nabi maka terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang Tuhan sebut 3 benda ni, yang pertama tadi tahajud, yang kedua korban, yang ketiga Tuhan sebut dalam Quran tetapi tak wajib, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kawinlah perempuan itu 2, 3, 4. Kalau tidak mampu 1, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah pun tahu kita tak mampu. Sebab tu dia sebut, seandainya kamu tidak mampu, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Cukup 1. Tapi Allah sebutlah 2, 3, 4 tu Allah sebutlah. Tuan-tuan berani, sila. Aku tak berani. Nah, tiap-tiap malam baca doa alam nasrah. Tak adalah. Tiup atau hubun lagi. Yang okey ke? Tak okey. No way. Habis. Kalau tuan-tuan berani, sila. Nah, ayat ada dengan aku, tapi jadi tak jadi tak tahu. Sebab saya pun tak jadi. Nah, tapi tunggu saat dia. Orang kata kalau pergi Kemboja selalu ni kahwin seorang lagi. Oh, saya insya-Allah ada pertahanan diri. Jangan main-main. Baru ni keluar dalam video kan, budak Kemboja seorang comel. Dia cakap dalam bahasa Kemboja. Dia cakap dia sanggup menjadi isteri orang Malaysia. Isteri saya tunjuk ke isteri saya, dia kata batalkan penerbangan. Amboi, takut pergi kahwin. InsyaAllah tak boleh di dunia kita ambil syurga bidadari esok. Tuan-tuan jangan risaulah. Nah, tapi saya nak sebut bahawa perkahwinan bukan yang diwajibkan oleh Allah. Perkahwinan. Tapi kalau tuan-tuan tengok lembu pun geram, maka jadi wajib. Geramnya lembu ni, comelnya, maka kena kahwin. Nah, kena kahwin. Gitulah maknanya Tuhan sebut dalam Quran, tapi tidak wajib. Habis itu. Perasaan ini yang menjadikan si mukmin itu boleh bersabar. Yang kita bincang tadi, sebab kita pergantungan dengan Allah Subhanahu wa taala terlalu kuat. Dan memang kena bergantung dengan Allah kuat.
Sebab fatawakkalu in kuntum mu'minin, bertawakallah kamu kepada Allah sekiranya kamu itu mukmin, kata Allah. Kena gantung dengan Tuhan. Doa banyak-banyak. Kalau orang tanya saya pun, ustaz macam mana saya nak hadapi benda ni? Doa dah, Tuhan tak bagi lagi. Doa sampai mati tak apa. Kita ni tuan-tuan doalah sampai mati, sampai bila-bila doa je. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa 24 jam sehari semalam. Nabi Muhammad berdoa, doa makan, doa tidur, doa jalan, doa tengok orang, doa tengok kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Doa. Kita nak makan, nak minum, naik kereta, doanya. Sedangkan Nabi doa belaka. Hatta nak bersama dengan isteri, dengan suami pun doa. Bismillahirrahmanirrahim adalah doa dia. Tak ingat lah ni, tak ingat ada doa dia. Nah, kita tengok isteri doa, kita tengok anak doa, jumpa dengan orang doa, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, doa. Nak masuk bilik air doa, nak makan, tidur, habis semua doa belaka. Nak pakai baju, tengok muka dia cermin, kan ada doa belaka. Mana itulah maknanya kita kena doa. Jangan lupa doa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tak nak doa boleh. Kata Nabi dalam hadis kursi, man syaghalahul Quran wa zikri an mas'alati a'taituhu afdala ma utis sa'ilin. Kata Allah dalam hadis kursi. Ini kata Allah hadis kursi. Siapa yang sibuk membaca ayat-ayatku dan sentiasa sibuk mengingati aku, maka aku akan berikan kepada dia lebih daripada orang yang meminta-minta. Minta ni doa lah. Tapi kalau dia sibuk, sudah semayang baca Quran, sudah semayang baca Quran, sudah semayang baca Quran, tutup lepas tu pergi buat kerja, tak ada nak sebut ya Allah aku ni, walaupun itu yang paling terbaik Allah nak, tapi dia Bismillahirrahmanirrahim tengok Quran, tutup pergi buat kerja ni, ada masa sikit Allah Bismillahirrahmanirrahim, maka mampu Allah kamu tak berdoa tak? Sebab Allah akan bagi lebih daripada orang yang meminta-minta. Allah dah tahu dah isi hati kita. Ni saya bukan nak ngajar tasawuf. Kebetulan dengan cerita ni kita nak sebut benda tu. Ni kalau bunyi dia panggil pengajian tasawuf. Yang berkait dengan hati tu pengajian tasawuf. Ni berkait dengan kitab kita ni. Sabar tenang hati sekalipun manusia lain menentangnya. Orang pakat tetap kita tenang je. Orang mukmin kan tenang. Sahabat Nabi dulu samsing tuan-tuan, kaki samsing ramai tu sahabat-sahabat Nabi. Tapi bila masuk Islam, duduk iman dalam hati mereka, menjadi manusia yang paling tenang. Orang nak kena, orang nak buat jahat masuk dalam Islam, ulau macam-macam, sahabat bertenang. Sebab Nabi seorang yang manusia yang paling bertenang sekali. Tenang. Duduk dalam Islam dulu balah, perap, tumbuk, gocok, bunuh, pelacur, agak dan sebagainya. Masuk Islam tenang. Orang mukmin tenang. Tenang-tenang ambil wuduk semayang. Ada masalah apa? Ujian apa yang Allah datangkan kepada kita? Anak. Allah datangkan ujian apa kepada kita? Isteri. Allah datangkan ujian kepada kita? Suami. Allah datangkan ujian kepada kita? Ahli keluarga kita. Apa yang kita hadapi? Nak hadapinya? Allah. Takkan kita nak bunuh semua? Takkan kita nak lari semua? Takkan kita nak buat? Allah. Nah, saya gitu ya tuan-tuan sebenarnya. Saya tidak boleh buat lebih daripada apa yang saya cakap. Tapi saya hanya ada Allah. Hanya doa dengan Allah. Cakap sikit doa nak awal. Nah, kita ada doa. Kita ada Allah. Nak minta dengan Allah, nama dia doa. Yang datangkan kebaikan dan keburukan bukan kita, adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang beri mudarat dan manfaat pada kita bukannya makhluk, Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemudaratan melalui manusia. Allah nak uji kita. Allah datangkan kebaikan kepada kita melalui manusia. Allah nak uji kita. Nah, itu je. Gitu dah. Tidak
malah ia bertambah teguh dan makin kuat perjuangannya. Tidaklah saudara-saudara berfikir betapa besarnya Allah melalui penciptaan para malaikat dan melalui beriman kepada mereka, di mana keimanan ini melahirkan pengaruh yang kuat dalam jiwa, amalan dan kelurusan hidup seorang manusia. Beriman dengan para malaikat, memikirkan malaikat ada sebelah, malu tak malu kepada Tuhan pun, malu kepada malaikat tak apa dah. Sepatut malu kepada Tuhan. Sebab dengan sendiri bala tentera dia malaikat yang sedang menulis apa yang kita lakukan. Kita ni malaikat ada setiap waktu dengan kita. Cuma ketika 3 keadaan saja yang kita malaikat akan lari dengan kita, kecuali kiraman katibin. Kiraman katibin dia ada sama-sama. Hak malaikat rahmat, malaikat jaga, malaikat doa, malaikat hak naik pagi, petang, subuh, asar. Malaikat yang mengajar kita, yang memperingatkan kita supaya kita selawat, zikir, baca Quran dan sebagainya. Dia duduk sama dengan kita, selalu duduk dengan kita, kecuali 3 keadaan. Pertama, dia akan lari semasa kita buang air kecil, buang air besar, dan semasa kita bersama dengan isteri dan suami. Sebab tu minta maaf cakap lah, minta maaf cakap, bukan nak cakap benda buruk. Bila kita bersama dengan isteri, kita tutup dengan selimut. Nah, kita baca doa rahmat Allah, walaupun malaikat tak ada kiraman katibin duk tulis kita tu. Bersama dengan suami dan isteri saat itu, malaikat lain lagi. Hak ni duk nulis. Nah, hak ni duk tulis kat situ. Itu tuan-tuan rahmat Allah, barakah Allah. Sebab tu dia nak supaya jiwa kita kuat, amalan kita kuat, dan kelurusan hidup sebagai seorang mukmin yang terjamin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita sudah pasti, tuan-tuan dengan molek, saya nak bagi jaminan. Saya nak bagi jaminan pada tuan-tuan, kalam ni bukan kalam Nabi, kalam saya. Tuan-tuan masuk syurga. Nah, tidak ada umat Muhammad, walaupun acak kali dah saya ulang, tidak ada umat Muhammad masuk neraka, semua masuk syurga belaka. Habis tu neraka ada tu, dah jahat. Mu buat jahat, mu tidak bertaubat dengan Allah, masuklah neraka. Mu buat baik, masuk syurga lah. Satu dalil, hujah kuat. Innal ladzina amanu wa amilus solihat wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang yang beriman, amanu, bukan amanu. Nah, yang silap faham kan? Amanu, faham tak faham sudah? Faham ke tak? Amanu, jangan matikan mim. Kalau mati mim jadi lain. Maknanya mereka beriman. Siapa beriman? Siapa di antara tuan-tuan mengaku tuan-tuan tidak beriman? Angkat tangan nak tengok. Yang tuan-tuan dalam ramai-ramai ni kata saya tak beriman, coba angkat tangan nak tengok. Ai berani tak? Wa amilus solihat, mengerjakan amal soleh. Siapa yang tidak mengaku dia buat amal soleh atas dunia? Saya tadi jumpa paku pitu pagar masjid. Saya buang, ambil paku kalau kena tayar kereta ni bocor ni, ambil buang, letak dalam parit. Dalam parit jangan letak tengah. Jumpa tepi ke letak tengah. Serupa buang dalam parit. Amal soleh. Lagi-lagi tuan-tuan mari duduk dalam masjid, amal soleh. Siapa di antara tuan-tuan tak mengaku tuan-tuan ni buat kerja amal soleh? Tolong angkat tangan. Saya nak tengok siapa dia ahli neraka. Boleh sebut lalu hari ni ahli neraka. Wa akhbatu ila rabbihim, mana-mana Tuhan suruh kita buat, patuh tunduk taat kepada Allah. Orang semaya, mengaji, masjid, sekadar mana yang kita mampu buat. Ulaika, bukan ular sawah, bukan ular lidi, bukan ular tedung. Ular mereka itu. Mereka mana?
amanu wa amilus salihat wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah. Mereka ini adalah ahli syurga dan mereka kekal di dalam syurga Allah. Tak payah hadis dah ya. Nah, kalau sebut 2-3 lagi hadis hujah jadi kuat. Sebab itu saya yakin kita masuk syurga. Ahli syurga. Susah apa? Ada kadang-kadang ustaz jawab, ustaz kata saya, ada kawan-kawan ustaz kata, entah ni macam Tuhan. Entah cakap baik-baik, aku ada dalil, aku ada hujah. Sebut dia. Ustaz sendiri pun takut nak sebut ahli syurga. Apa kebaran? Kita semaya tunggu-tunggu untuk apa? Tuan-tuan semaya tunggu-tunggu untuk apa? Untuk masuk syurga. Walaupun naik terangkat sikit, semayang saya ini bukan kerana syurga. Sembahyang saya kerana mencari keredaan Allah. Sebab kalau cari syurga susah juga tuan-tuan. Semayang tak khusyuk macam tuan-tuan orang Melayu. Saya lainlah Arab. Orang Arab semayang masuk syurga, dia ingat belakang makna sampai ke bawah, sampai ke tahiyat, sampai ke salam. Ni orang Melayu tahiyat pun tak tahu makna. Tahu tapi tak boleh ikut. Orang Melayu, tuan-tuan ingat kau tu imam tu, ingat kau dia baca ayat Quran, dia ingat kau mana dia? Dah, tanya tu imam tu, siapa nama tu imam tadi? Jangan tanya saya sebab saya orang Arab. Tu tanya tu imam tu dibaca alhamdulillahirabbil alamin, mari makna sekali ke? Dah. Kalau nak agak kau lagu tu sembahyang susah nak masuk syurga, susah nak dapat khusyuk. Nah, tapi kita sembahyang dengan tenang, makna tak ingat pun tak apa, yang penting tenang. Kita dikira sebagai seorang yang ahli syurga kerana mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bukannya susah. Cuma sebab apa mu masuk neraka? Sebab mu jahat, mu tidak taubat dengan Tuhan. Sikit masa. Tuan-tuan jangan balik lagi. Saya nak sebut, tuan-tuan jangan terkejut. Orang berzina tak masuk neraka. Dengan molek-molek. Jangan silap faham pula. Masuk surat khabar pula. Ustaz Rosali kata, weh, orang berzina boleh masuk syurga. Kita berzina belaka. Jangan. Orang minum arak, orang bunuh orang tak masuk neraka. Orang syirik tak masuk neraka. Ada dalil tak? Ada. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah wa yaqlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wallahu ghafurur rahim. Orang yang tidak syirik dengan Tuhan, orang yang tidak membunuh kerana hak, dan orang yang tidak berzina. Tetapi kalau dia buat ketiga-tiga ni, dia akan masuk neraka, diazab oleh Allah dalam neraka, dan dia mendapat kehinaan dengan sehina-hinanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah, mengerjakan amal saleh, maka Allah tukarkan kejahatan dia tadi dengan kebaikan. Maknanya kalau dia berzina, dia masuk neraka, tetapi bertaubat dengan Allah, masuk syurga. Pak kita ni atas dunia tak boleh taubat ke? Taubatlah. Setiap yang taubat itu pasti syurga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat suka kepada orang yang bertaubat dan orang yang bersih, yakni orang yang berwudu dengan Allah. Tuan-tuan, sekat tu dulu. Sambung bulan depan pula. Bulan depan pula, beriman kepada malaikat berarti membenarkan kitab Allah dan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus salati wa atam taslima. Wallahu alam. Insyaallah bulan depan beriman kepada Nabi dan kepada Rasul. Ada soalan? Ada soalan. Ada soalan? Tak ingat ni. Tak ingat. Sorry. Apa hukum bersanding dalam perkahwinan? Apakah dikira derhaka pada ibu jika disuruh bersanding? Bersandinglah. Apa susahnya? Tapi janganlah ada riak. Jangan ada tabarruj. Bersanding. Nak duduk atas kursi, atas jangan duduklah. Tapi jangan tabarruj.
Anak dara nak bersanding. Ni anak dara bulu mata sama panjang dengan bulu kaki ke berapa. Ni bibir mulut ni tebal. Lepas tu pula yalah, saya pun kahwin juga dulu. Tapi saya tak ada merasa. Itu yang saya suruh bersanding tu sebab saya tak merasai dulu. Kalau boleh yang kedua ni nak bersanding sekali. Nah, nak bersanding, bersanding lah. Tapi tidak boleh tabarruj, itu saja. Faham? Ni sampai bersanding, pakai baju sanding, tak semayang. Bukan setakat pengantin tak semayang, mak pengantin pun tak semayang. Nak bersanding, bersanding lah. Tapi jangan sampai waktu semayang dia abaikan. Nak bersanding, bersanding lah. Tetapi janganlah ada karaoke. Ini karaoke AJK masjid, buat majlis anak kenduri, bersanding, panggil saya ceramah. Saya gigi tengok, apa ni karaoke bang? Dia kata, Allah, adik-beradik lah ni bagi. Masalah kenduri ni masalah siapa? Hak saya. Lepas tu apa adik-beradik kontrol? Dah kalau tak boleh, tak boleh lah. Abang AJK masjid, saya dah mengajar. Bukan main bila saya mengajar. Abang hanguk sampai ke lantai, abang faham. Tapi dalam saat ni, abang tak faham. Lesh! Nah, bersanding. Nak duduk berdua, lagi lah. Bersanding, duduk lah. Tapi jangan jaga tabarruj, jaga benda tu. Saya pergi makan satu, sebab tu saya geram, saya tak nak pergi dah lah ni. Pergi bersanding, pergi masuk karaoke, tak minat saya. Sampai saya balik. Ada sekali saya sampai dengan balik. Nah, RM20 nak bagi dia, RM50 nak bagi dia. Last sekali pergi makan kedai Mamat, habis RM20, cukup, selamat RM30 daripada duduk dalam majlis yang sedemikian. Wallahu a'lam. Bersanding boleh, tapi jaga tabarruj. Apa komen Ustaz, ada ahli PAS mungkin PASMA yang mengatakan selagi puak-puak Ustaz dalam PAS tak ke mana-mana, pemikiran kuno, mohon pencerahan. Mu tanya aku politik pula. Kalau aku jawab ke terasa. PASMA pemecah belah. Cukuplah, wallahu a'lam. Kat tu doa. Nah, malah jawab. Takut saya jawab darah tinggi naik. Bertanya semula lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.